Pengerusi Perikatan Nasional dah pecat timbalan Setiausaha Agong dan juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu. Guys, apa yang berlaku dalam Perikatan Nasional hari ini perlu dilihat dengan kepala yang dingin dan hati yang terbuka. Kenyataan media yang dikeluarkan oleh pengurusi PN Datuk Seri Dr. IR Ahmad Samsuri Mokhtar jelas menyatakan bahawa penstrukturan semula pentadbiran dibuat bagi menghadapi PRN Johor dan juga Negeri Sembilan. Dalam mana-mana organisasi politik, perubahan jawatan bukan sesuatu yang luar biasa. Lebih-lebih lagi apabila sesebuah gabungan sedang membuat persiapan menghadapi pilihan raya yang kritikal. Fokus utama sepatutnya adalah untuk memantapkan lagi organisasi, bukan soal individu ataupun parti mana-mana semata-mata. Kita kena ingat dan kita perlu fahami bahawa Perikatan Nasional mempunyai perlembagaannya yang tersendiri. Jika perlembagaan tersebut memberi kuasa tertentu kepada pengurusi untuk membuat perlantikan ataupun penstrukturan semula, maka tindakan itu adalah sah dari sudut organisasi. Kita boleh bersetuju ataupun tidak, tetapi peraturan yang dipersetujui bersama perlu dihormati. Kita kena terima yang tu dulu, okey? Dalam konteks ini juga saya berharaplah semua pihak, khususnya daripada Parti Bersatu, dapat berlapang dada. Politik gabungan memerlukan sikap bertolak ansur dan saling hormat menghormati. Lagi-lagi bila Bersatu dan PAS sudah tidak lagi bersama. Pengurusi PN daripada PAS. Jadi PAS layaklah nak buat apa-apa keputusan dalam Perikatan Nasional kerana itu tidak melanggar apa-apa perlembagaan Perikatan Nasional itu sendiri. Kita semua kena ingat, PAS sendiri pernah melalui situasi yang sukar apabila isu pertukaran Menteri Besar Perlis daripada PAS waktu ketika dulu. Ingat lagi tak? Ada adun iaitu daripada Bersatu sendiri tarik sokongan terhadap Menteri Besar Perlis. Namun PAS memilih untuk menerima keputusan tersebut demi kestabilan gabungan dan kepentingan yang lebih besar sebenarnya. Hari ini semangat yang sama perlu diterjemahkan dalam Perikatan Nasional. Jangan kerana perubahan jawatan kita membuka ruang kepada musuh politik untuk melihat perpecahan dalaman gabungan PN itu sendiri. Yang lebih penting ialah bagaimana PN dapat tampil lebih tersusun dan lebih tersedia, yang lebih kuat untuk menghadapi cabaran pilihan raya yang mendatang ini. Akhirnya, kekuatan PN tidak terletak pada satu ataupun dua individu. Kekuatannya terletak pada kesatuan parti-parti komponennya, disiplin terhadap perlembagaan dan kesediaan untuk meletakkan kepentingan gabungan mengatasi kepentingan peribadi, mana-mana peribadi sekalipun. Jadi saya nak mencadangkan Parti Bersatu bolehlah nak merayu untuk masuk semula dalam gabungan Perikatan Nasional, dan Bersatu kenalah terima syarat-syarat untuk menerima daripada mana-mana gabungan lain untuk masuk ke dalam Perikatan Nasional, macam Parti Berjasa dan juga Parti Wawasan. Kenalah terima mereka. Kita nak meramaikan gabungan. Saya yakin PAS akan terima kemasukan Parti Bersatu ke dalam Perikatan Nasional sekiranya mereka merayu untuk bersama-sama menghadapi pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan yang akan datang ni.